Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel juri dan juga pihak yang telah berjaya menjayakan program inovasi ini. Jadi pada hari ini saya amat berbangga untuk memperkenalkan satu program inovasi ataupun satu bahan inovasi pembelajaran inovasi yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar tahun 6 dari Sekolah Rendah Tafiz Ibn Sina yang bertajuk Saidina Bestari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan satu permainan inovasi yang diinspirasikan daripada mainan klasik Monopoly atau lebih dikenali di Malaysia sebagai Saidina. Permainan kami dinamakan Saidina Bestari, iaitu papan permainan berunsurkan pendidikan sirah yang melibatkan pelajaran intelektif. Objektif utama permainan ini ialah: pertama, meningkatkan pengetahuan pelajar dalam subjek sirah. Yang kedua, menggalakkan pembelajaran secara santai dan menyeronokkan. Yang ketiga pula, meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan membuat keputusan. Yang terakhir, dapat memupuk semangat dan persaingan sihat dalam kalangan pelajar. Bagi konsep permainan ini pula, pemain perlu membaling dadu dan bergerak mengikut nombor yang diperoleh. Setiap petak mempunyai warna dan markah berbeza, mewakili beberapa jenis soalan berkaitan sirah di dalam Islam. Seterusnya, jika pemain berjaya menjawab soalan, mereka akan mendapat markah berdasarkan nilai pada warna petak tersebut. Jika gagal pula, mereka akan kehilangan giliran. Manakala jika berjaya, mereka akan teruskan permainan tersebut. Kami menyediakan 5 jenis soalan sirah, iaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah. Permainan ini terdapat keunikannya yang tersendiri. Antaranya ialah terdapat soalan kebat, terdapat juga cabaran berkumpulan, dan yang terakhir terdapat elemen misi khas yang membolehkan pemain mendapat markah tambahan. Bagi elemen inovasi, dapat beberapa pembaharuan yang kami lakukan. Antaranya, soalan berbentuk kuis interaktif, sistem markah yang meningkatkan semangat persaingan secara sihat. Selain itu, topik berkaitan sirah yang melibatkan 5 jenis soalan. Reka bentuk papan juga berwarna dan mesra pelajar. Bagi penggunaan teknologi, kami telah menggunakan kod QR bagi membantu pelajar menjawab soalan. Kami telah memilih sasaran pengguna bagi permainan yang telah kami lakukan ini. Yang pertama, murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang kedua, penggunaan di dalam VDP dalam kelas. Yang ketiga, program minggu akademik serta aktiviti kurikulum. Permainan Saidina Bestari ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Ia dapat membantu pelajar mengingat fakta dengan lebih mudah. Ia juga mampu mengurangkan tekanan pembelajaran. Bagi permainan ini juga, suasana kelas yang aktif dan menyeronokkan merupakan salah satu kelebihan. Yang terakhir, permainan ini menggalakkan komunikasi dan interaksi sosial antara pelajar. Simpulannya, permainan ini bukan sekadar permainan bahasa, tapi satu inovasi yang menggabungkan hiburan dan pendidikan dalam satu platform. Kami berharap permainan ini dapat memberi manfaat dan menjadi alternatif bagi pembelajaran yang lebih kreatif serta menarik minat pelajar untuk lebih mendalami subjek sirah. Sekian, terima kasih.